Event hari ni basically saya buat adalah untuk meraihkan anak-anak congkit, anak-anak autism dengan anak-anak yatim yang kita KL, mengisi masa lapang diorang pada hujung tahun. Dan kebetulan hujung tahun ni filem Upin Ipin Jeng ada dikeluarkan di Pawagam. So saya nak diorang semua pergi tengok wayang and meraihkan dan meluangkan masa dengan family macam anak-anak yang lain. Tetamu kehormat saya adalah YB Datuk Rosna Roshishali, Timbalan Majlis Raya Merangkap Ahli Parlimen P175 Pampang. Dan aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan di sini adalah ada concert candy, ada stand art, ada statue, ada candy booth, ada games, ada clown, ada magic show, dan malam sekarang ada maskot Upin Ipin dekat TGV dekat tingkat 6 dan pukul 8.30 kita ada tayangan perdana, tayangan bersama TGV dengan anak-anak kita Upin Ipin. Dan pukul 5.30 petang kita ada menyambut hari jadi anak-anak yang lahir pada bulan 10, 11 dan 12 tahun. Saya baru sahaja dilantik sebagai Ahli Parlimen Belia Malaysia Negeri Selangor bagi sesi 2017 dan 2018, dan saya berharap agar kerajaan membantu Ahli Parlimen Belia untuk bersama menggerakkan belia-belia miskin manda. Dan harapan saya agar saya sendiri dapat membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan seperti belia miskin manda, belia gelandangan dan belia-belia yang tercicir dari pandangan kerajaan dan masyarakat untuk terus maju masa depan. Yang saya harapkan dari saya sendiri belia adalah merangkumi semua belia, kanak-kanak, orang dewasa dan semua untuk sama-sama maju ke arah TN50 dengan pembangunan yang sama rata untuk semua masyarakat di Malaysia. Saya sendiri mengharapkan agar kerajaan bersama-sama membangunkan belia, kanak-kanak, masyarakat dan semua golongan rakyat untuk menuju TN50. Saya nak ada impact yang sama rata kepada semua orang, tak kira belia, golongan elit, masyarakat tercicir akan merasakan bahan-bahan TN50 sama rata sama-sama. Dan tetapi tak ada yang tercicir. Saya nak semua sama rasa, semua sama rata. Memang satu tanggungjawab yang agak berat bila saya diberi khas ikon wanita muda Puteri UMNO Malaysia, tapi itu adalah memancing semangat saya dan juga golongan-golongan muda yang kat luar sana yang tahu, supaya kita sama-sama alert, sama-sama tahu yang mana dekat luar sana ada juga golongan yang tak mampu dan masih memerlukan orang macam kita untuk terus membantu diorang. So apa yang saya harapkan ialah kerjasama daripada rakan-rakan belia atau kerjasama masyarakat-masyarakat yang boleh terus membantu rakan-rakan saya ataupun keluarga-keluarga saya yang jalanan yang tercicir, yang memerlukan sebenarnya semangat daripada kita, bukan sahaja duit tapi semangat dan counselling dan macam-macam lagi, bukan sekadar duit dan makanan.